Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Mina binti Saimi, wartawan cilik Sekolah Kebangsaan Duyung, Kuala Terengganu. Hari ini kami berada di Dewan Sekolah Kebangsaan Duyung bagi membuat liputan Majlis Pelancaran Sekolah Angkat Madani Uniza yang berlangsung pada 15 Januari 2026. Majlis ini bertujuan untuk mengeratkan kerjasama antara pihak sekolah dan Universiti Sultan Zainal Abidin demi kebaikan murid-murid SK Duyung. Majlis ini telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Fazli bin Adab, Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin. Majlis ini disambut dengan penuh keceriaan oleh semua warga sekolah dan para tetamu jemputan. Program Sekolah Angkat Madani ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pencapaian murid serta memupuk semangat belajar dalam kalangan murid. Mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Fazli bin Adam, Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin, diiringi tip-tip jemputan masuk ke Dewan. Seterusnya Yang Besar Tuan Haji Cik Ayub bin Osman selaku Yang Kedua DIBG. Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Fazli bin Adam. Dan juga tak lupa kepada guru-guru daripada Sekolah Kebangsaan Duyung, SJK dan juga daripada PIPG, para ibu bapa dan tak Akhir kata, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak UNIZA, pentadbir sekolah, guru-guru serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Semoga program Sekolah Angkat Madani UNIZA dapat diteruskan dan memberi manfaat berpanjangan kepada murid dan sekolah kami. Sekian daripada saya, wartawan cilik anda, murid cemerlang SKD Gemilang.